Okey, selamat datang. Untuk kupasan kali ini, kita nak teroka satu idea yang mungkin kedengaran agak songsang sikit, iaitu jangan terlalu percaya pada kawan dan sebaliknya, belajarlah macam mana nak gunakan musuh. Ini adalah satu prinsip yang mencabar hampir semua benda yang kita faham tentang kesetiaan dan kepercayaan. Cuba fikir sekejap. Kalau ikut naluri, kita mesti akan jawab musuh kan? Tapi, sejarah dan psikologi manusia ni sebenarnya menceritakan kisah yang sangat berbeza. Kisah di mana sahabat yang paling kita percaya tu boleh jadi pengkhianat yang paling pantas. Nak faham kenapa? Jom kita mulakan dengan sebuah kisah dari zaman silam. Untuk faham betapa bahayanya benda ni, kita kena tengok dulu satu kisah pengajaran dari sejarah. Kisah tentang seorang maharaja yang buat satu kesilapan besar sebab dia letakkan kepercayaan pada tempat yang salah. Cuba anda bayangkan keadaan Michael ni. Dia masih muda, tak banyak pengalaman dan tahta dia tu dikelilingi oleh orang-orang yang sanggup buat apa saja untuk dapatkan kuasa. Dalam keadaan yang macam ni, dia terdesak perlukan seseorang yang betul-betul setia di sisi dia. Jadi, dia ada dua pilihan. Pilihan pertama, bapa saudara dia sendiri, Bardas, seorang yang bijak, berpengalaman, tapi pada masa yang sama, sangat bercita-cita tinggi. Mungkin satu ancaman. Pilihan kedua pula, Basilius, kawan baik dari kecil, seorang ketua kandang kuda yang sangat setia, tapi langsung tak ada pengalaman politik. Michael buat pilihan ikut kata hati. Dia pilih Basilius sebab dia percaya persahabatan mereka tu adalah jaminan kesetiaan yang paling kukuh. Inilah kesilapan fatal dia. Satu keputusan yang menunjukkan betapa bahayanya bila kita campur adukkan persahabatan dengan urusan kuasa. Kata-kata Voltaire ni memang kena betul dengan pengajaran dari kisah Michael tadi. Kadang-kadang, ancaman paling besar datang dari arah yang paling kita tak sangka. Okey, sekarang jom kita tengok pula pendekatan yang sebaliknya. Mari kita beralih kepada seorang pemimpin yang betul-betul faham undang-undang ni. Seorang maharaja yang bukan saja berjaya selamatkan diri, malah jadi lebih kuat dengan mengubah musuh dia menjadi sekutu yang paling boleh dipercayai. Keadaan Maharaja Song ni jauh lebih bahaya daripada Michael. Dia tahu yang kawan-kawan dia, iaitu para jeneral yang tolong dia naik tahta, adalah orang yang sama yang paling berkemungkinan akan bunuh dia. Kiranya dia dikelilingi oleh serigala. Strategi Sung ni memang bijak dan ada 3 langkah. Pertama, dia neutralkan kawan-kawan dia, para jeneral tu, bukan dengan pedang, tapi dengan harta dan kemewahan. Dia jauhkan mereka dari pusat kuasa. Langkah kedua, dia buat sesuatu yang luar biasa. Dia ambil musuh-musuh dia yang dah kalah, orang yang pernah berkomplot lawan dia, dan dia ampunkan mereka. Dan akhir sekali, langkah ketiga, dia pupuk kesetiaan dengan bagi mereka penghormatan dan akhirnya, dia ubah mereka jadi penyokong yang paling setia. Inilah kunci psikologi di sebalik kejayaan Song. Seorang kawan mungkin akan sentiasa mengharapkan lebih banyak, tapi seorang bekas musuh yang diampunkan, dia tak harapkan apa-apa pun. Jadi dia akan rasa sangat bersyukur untuk segalanya. Rasa terhutang budi inilah yang cipta satu ikatan kesetiaan yang jauh lebih kuat, sebab mereka sentiasa perlu buktikan nilai dan taat setia mereka. Petikan dari Abraham Lincoln ni menggambarkan dengan tepat intipati strategi Sun Tzu. Cara paling berkesan untuk hapuskan musuh bukanlah dengan membunuh mereka, tapi dengan menjadikan mereka sebahagian daripada penyokong anda yang paling setia. Baiklah, kita dah tengok 2 kisah sejarah tadi. Satu yang gagal, satu yang berjaya. Persoalannya sekarang, kenapa? Kenapa persahabatan ni begitu rapuh bila berdepan dengan kuasa? Jom kita bongkar sikit psikologi di sebalik fenomena ni. Masalahnya mula bila sempadan antara profesional dengan peribadi tu dah jadi kabur. Seorang kawan, dia mungkin takkan beritahu anda kebenaran yang pahit sebab nak jaga hati. Kebaikan anda lantik dia pula, tanpa kita sedar, sebenarnya mewujudkan satu beban. Dia mula rasa tak selesa, seolah-olah kejayaan dia tu bukan sebab bakat, tapi sekadar ihsan. Dari situlah benih-benih iri hati dan dendam mula tumbuh secara senyap. Puncanya adalah satu sifat manusia yang agak kompleks, iaitu rasa tidak mengenang budi. Bila kita beri pertolongan, kita harap dapat kesetiaan. Tapi psikologi manusia ni tak semudah tu. Rasa terhutang budi ni sebenarnya satu beban yang berat tau. Dan kadang-kadang, untuk lepaskan beban tu, seseorang tu secara tak sedar akan mula cari salah orang yang menolong. Cuma untuk yakinkan diri sendiri yang dia taklah terhutang budi sangat. Dan benda ni digambarkan dengan sangat baik melalui satu metafora yang kuat, rahang sifat tidak mengenang budi. Kita sentiasa berwaspada dengan musuh yang jelas, macam seekor singa. Tapi dengan kawan, kita selalu turunkan pertahanan kita. Tak sedar yang rasa iri hati dan beban hutang budi itu boleh ubah mereka jadi ancaman yang jauh lebih besar.
Jadi, macam mana kita nak gunakan prinsip ni dalam hidup kita? Sama ada dekat tempat kerja atau dalam projek peribadi. Kuncinya adalah dengan memisahkan hubungan ni secara jelas. Perbezaan dia sangat ketara kalau kita bandingkan kedua-duanya. Kawan yang kita ambil kerja, dia selalu harapkan layanan istimewa. Kesetiaan dia senang goyah sebab emosi. Sebaliknya, seorang bekas musuh, dia tak harapkan apa-apa, jadi dia bersyukur untuk segalanya. Motivasi dia pun tinggi untuk buktikan diri. Kesetiaan dia dibina atas asas yang lebih kukuh, rasa syukur dan kepentingan bersama. Inilah kesimpulan praktikalnya. Jangan korbankan persahabatan dengan meletakkan ia dalam tekanan dunia pekerjaan. Hargai kawan anda dengan kekalkan mereka sebagai kawan. Untuk urusan kerja, pilih individu berdasarkan kecekapan dan kemahiran mereka, bukan berdasarkan sejarah pribadi anda dengan mereka. Dan sebagai penutup, cuba renungkan soalan ni. Dalam hidup anda sendiri, pernah tak kepercayaan yang anda berikan tu akhirnya menjadi satu liability? Bila kita faham corak ni dalam pengalaman peribadi kita, itulah langkah pertama untuk kita betul-betul kuasai dinamik kuasa di sekeliling kita.